Nabi royak betul, wa ma ra'aitu mislal jannah nama talibuha wa ma ra'aitu mislan nar nama haribuha. Aku tak raja tengok serupa syurga orang hok dok dakwa nak ke syurga pakak tidur belako. Jenera galak tak ada dok bergaduh kata nak cari syurga nak walah mana. Dah. Aku tak aja tengok serupa neraka. Semua rakyat kata nak lari daripada neraka, tapi pakak jenera tidur galak belaka tak ada bergaduh dak. Gitu dak. Semua nak ke syurga. Wa ma ra'aitu mislal jannah. Aku tak ada gaji tengok serupa syurga. Semua nak. Sebab tu Nabi kata nama talibuha. Jenera habis orang hok nak cari syurga tu. Tak ada bangun. Nah, tak ada bangun pergi masjid, kau baca Quran, kau istighfar, kau sebut nama Tuhan, kau kalau tak reti bab Tuhan belajar wi jadi cerah kau. Dak weh. Bah nak boleh masuk syurga ke lagu ni. Siapa pun yang bunyi khabar kata orang mengajar ada mengeli, kalau tak kena pergi mujuk boleh hoyak alasan kata ni kawin uzur nak pergi tak leh. Nah, apa walai uzur nak pergi tak leh. Tu dia alasan macam-macam ragam. Allahu akbar, masya-Allah. Nah, tu. Kita hamba Allah. Kita makan rezeki Allah. Kita duk berjalan wah rukuk langit Allah, duk berjalan di atas muka bumi Allah. Nah, semua hak kita duduk ke lekat pai ke sedap pai ke serenok ke hak duk guna sekarang Allah Taala bui belaka. Tiba-tiba kita nak jadi hamba Allah yang terbaik, tak leh. Tolong belajar kata nak jadi hamba baik mana, nak jadi hamba Tuhan baik mana, nak wi Tuhan kasih. Tolong belajar ibu bapa dia dan adik kakak. Tak ada nak menghina ni. Cuma nak wi pakat jadi bergerak, kau bertambah rajin. Nak wi dapat keredaan dari Allah. Nak wi Tuhan berkenan, nak wi Tuhan suka kita hingga dia tambah rahmat lagi ke kita. Nak begitu. Kita nak yang mimi tak ada. Hodok kecek huduh-huduh ni niat kau lain tak ada. Nak wi buat kita semua termasuk saya sendiri nak wi lepas daripada neraka Allah, nak wi boleh masuk syurga Allah Taala. Banyak tu je. Ada nak lebih pada tu. Sebab tu jangan saya ke masa, jangan saya ke diri. Nak pergi duduk di tempat wi orang asah hati kita, nak wi cerah akhirat. Nak buka perut kita nak wi apa tak lagi. Kalau mati pak temu akhirat lalu, lepas bekal tak ada sekarang. Nak wi nampak lah tu. Duit pitih tak laku dah nah. Daun cenduk tak laku dah di akhirat tu. Manci tanganakan ke tak laku juga. Yang laku semaya jemaah, yang lakunya mengucap tasbih. Nah, yang lakunya bersedekah, yang lakunya email hak molek, email hak terasa rajin nak buat taat, email hak terasa tertegah daripada larang ni. Patah apabila dengar kata hak ni Tuhan murih, beradu selalu. Apabila dengar kata hak ni hak Tuhan berkenan, buat selalu. Tu nah. Jangan nak murih lah. Kecap we jadi derah-derah tu tak saya jadi jedera. Nak we jelek mata, lepas tu nak we terasa kata apa hak saya royak ni benda sungguh. Tak berani nak ingkar. Tak berani nak katkan orang panggil, tak berani nak ingkar. Astaghfirullahalazim, ibu bapa dan adik kakak kesemua. Nah, itu hidayah. Tuhan tambah hidayah lagi.